guys, selamat datang ke video Farazi channel. Okay, hari ni saya nak unbox komik Aku, Kau dan Bola Arena Juara. Kita review. Wow, komik pasal bola. Okay, selama ni Sasha akan unboxing komik boboiboy. Kali ni kita unboxing komik pasal bola pula. Kita review apa yang menarik. Wow, komik pasal main bola. Komik okay, je tu belakang tak ada sinopsis, tak apa. Masa je kita buka. Jatuh pula. Kita ambil gambar dulu. Okay, jom kita cerita apa yang menarik. Okay, ni macam ni nak buka. Wow, dia terbuka. Wow, dia ada apa menarik dalam komik ni. Kita tengok. Okay, wow, komik bola. Kita unboxing komik. Jom kita buka apa menarik. Wow, komik pasal bola macam menarik je. Ada. Wow, antara watak ada artis komik dan penulis Sulaiman Syarif. Bebas tak kenal lagi. Wow, komik dia macam anime ya, gerakan dia rupa macam anime. Oh, pasal main bola menarik juga komik ni. Ada yang perempuan, ada yang lelaki kan. Okay, ternyata ada seseorang budak perempuan menangis. Saya pun tak tahu. Oh, dia berterima kasih. Dia berlatih jadi main bola. Pasal bila perempuan main bola? Seriously lah. Okay. Weh, ini berita baik. Tahniah Mira. Adik kakak dah jadi influencer. Tak begitu Umi? Apa kata awak cuba beri peluang kepada anak kita itu, Ros? Dia masih muda. Biarlah dia kerja apa yang diimpikannya selama ini. Lagipun, dia bukannya buat perkara yang melanggar hukum agama. Dia hanya bermain sukan yang dia suka. Berikan dia ruang untuk meneroka minat dia dengan sepuasnya, Ros. Selain akademik, biar dia belajar juga tentang diri dan bakat terpendamnya. Okay, menarik. Tinggal dialog. Boleh dari mula. Apa khabar semua? Selamat datang ke Streetball Expo Kuala Lumpur. Di sini freestylers dari serata dunia datang berkumpul untuk beraksi dan menonjolkan skills serta triks bola mereka yang memukau dan luar biasa. Dengar pun boleh. Ayo sama-sama gegarkan arena Arjuna dengan semangat dan sorakan yang kuat bagaikan aksi final bola sepak tanah air untuk para freestyle kita. Dan okey lah. Rupanya kamu sudah semakin tinggi sekarang. Lama sungguh kita tak berjumpa, cikgu. Okey, sampai sini video kan. Ada nak beli buku ni, bercakap dia buku Mama Nasi macam MPH. Saya beli ni dekat sekolah saya je. Ada pameran. Okey, buku ni anak saya harga RM12. Kalau kat Sabah Sarawak RM14. Cepat dapatkan sekarang sebelum habis stok. Trending ni. Siapa masih SMKD, siapa kat SMKD sedang tu ke dah. Sampai sini je video kita. Bye. So bye. Assalamualaikum. Bye. Yes. Bye.